Ketua Pengarah Imigresen tidak berpuas hati dengan hasil kerja daripada pihaknya. Mengapa isu pendatang asing ini semakin meningkat? Mana penguatkuasa? Tidak ke apa? Jawab Senator Nizam. Maafkan saya Tuan, untuk pengaduan, kami dah jalankan beberapa operasi di kawasan panas. Tapi rasanya parti ini diambil dan tikus di luar jangkaan kami. Betul ke, Faizal? Ya Tuan, saya dengan anak bos saya dah jaga border dan wilayah yang terdapat di Malaysia ini. Tapi saya rasakan majikan membawa masuk mereka secara haram di Malaysia ini. Saya nak isu ini mesti diatasi. Tidak segera. Sekumpulan parti cuba memasuki perairan Malaysia dengan menggunakan laluan tikus. Parti berjaya tiba di kawasan perumahan dan berjaya bersembunyi daripada pihak berkuasa. Macam ke macam? Aku rasa lepas ni kalau aku dapat kerja, aku tak nak dah buat macam ni. Mereka berjaya mendapatkan pekerjaan, namun kelihatan beberapa di antara mereka membawa penyakit. Finally, dapat juga kerja kita. Itulah. Selamat datang guru-guruku. Dah, muka silau itu lantai ah. Itu lantai ya? Oh, boleh macam, boleh macam. Jauh. Mu. Cat, dini 15 tingkat tu. Tingkat 15 ke? Okey, baik. Dah, mau sapu sampah. Sapu sampah? Okey, baik. Cat. Mereka tidak bersyukur dengan gaji yang mereka perolehi dan mula untuk membuat rompakan. Mari kita pergi ambil gaji. Belum ada gaji ni. Mari. Belum ada gaji. Wan, gaji. Gaji ah. Oh, sudah. Ini. Ini ambil satu. Ayolah, satu. Okey, Mana cukup ni? Mana cukup? Marilah kita pergi rompak malam nanti. Rompak kita jalan. Mari. Parti mula mengatur strategi dan merompak di rumah orang awam. Cepat macam ada. Cepat. Sabarlah. Cepat deh. Okey, masuk. Sekejap lah. Wah, banyak tempatnya ini gelap ah. Cari masuk semua yang mana boleh guna. Macam ada iPhone macam iPhone 16 iPhone 16 dapat macam itu tanda macam main ke Orang awam berada dalam ketakutan dan sedih dengan kedatangan mereka. Ya Allah, aku boleh rompak. Allahu Akbar. Pihak imigresen telah mengambil berat dan sakna dengan insiden parti ini dan mula melaksanakan ops membatras parti. Serang. Jap. Seperti ni. Dekat. Apa kau main ni? Dekat. Hello bos. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Kami daripada Jabatan Imigresen. Kami beberapa hari ini kami ada terima laporan bahawasanya ada parti yang merompak rumah orang awam dekat sini. Ya ke? Boleh saya tahu ke encik ada apa-apa maklumat? Kami orang sini. Orang sini. Encik bukan parti tu kan? Bukan. Boleh saya tengokkan IC ya? Boleh. Mana IC encik? Mana IC? Kenapa begini encik? Kenapa? Kenapa? Reza, backup! Parti telah diberkas dan sesi soal sesat dijalankan oleh imigresen. Yo. Inilah dia. Orang yang datang tak dijemput. Dah datang, kami pula habis duit hantar balik. Ni, macam mana boleh masuk Malaysia ni? Ada lorong tikus. Lorong tikus? Ada dua. Guna situ lah. Ni yang tanya lagi ni. Ada tak yang parti kami tak tangkap lagi? Tak ada, sudah ditangkap semua. Betul ya? Betul. Okey. Kalau macam tu, Reza, Ya. siapkan untuk penghantaran pulang pendatang asing ni. Baik, betul. Esok kita nak sediakan sidang media bersama wartawan. Baik. Ni masukkan je dulu. Alright. Jumpa lagi. Sidang media telah dijalankan mengenai parti. Bersama saya, Lin King Q daripada TV tak lama lagi pukul 10. Pada media kali ini, kita akan menceritakan tentang ops penangkapan pendatang asing tanpa izin di Malaysia yang diberi nama ops bayar-bayar tanpa izin. Jadi, bagi merungkai berita ini, mari kita ke pejabat imigresen. Bertemu kembali bersama saya iaitu Tuan Luqman, Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Tuan, soalan saya yang pertama, bolehkah Tuan ceritakan sedikit apa itu ops bayar-bayar tanpa izin dan kronologi penangkapan daripada pihak Tuan? Okey, baik. Kronologi kalau kita tengok pada ops ni, kita lebih pada penangkapan pada waktu malam
Dan penangkapan ini kita dijalankan di kawasan Lembah Kelang, di mana kita mendapati terdapat sebanyak 50 orang parti yang tinggal di kawasan setinggal rumah. Dan kalau ikutkan melalui dasar DKN, Dasar Keselamatan Negara, telah pun menggaris panduan ataupun orang kata apa, mendorong supaya pihak kerajaan, bukan kepada pihak kerajaan saja tapi kepada semua pihak, komuniti pun, untuk sama-sama kita membantras isu ini supaya tidak terus menular. Jadi isu ini semakin banyak berlaku dan telah meninggalkan beberapa kesan. Jadi tuan, parti ini dia telah meninggalkan beberapa kesan, terutamanya daripada kami, iaitu rakyat. Jadi rakyat ini ada rasa trauma, rasa takut kepada pendatang asing tanpa izin ini. Jadi saya nak tanya lagi, tuan, boleh tuan? Ya, boleh. Apakah mekanisme daripada pihak tuan sendiri ataupun kerajaan bagi memastikan penurunan pendatang asing tanpa izin ini? Okey, langkah pertama kita seperti sedia maklum, kita perlu perketatkan undang-undang di mana kita buat lebih tegas, tindakan lebih tegas dikenakan kepada majikan yang membayar parti itu. Kita beri denda kompaun setimpal yang seperti yang telah sedia maklum oleh akta yang terlibat. Jadi itu satu. Dan yang kedua, kita boleh bagi orang kata apa, pendidikan, kesedaran kepada komuniti supaya semua komuniti ini bertindak cakna dengan isu ini agar dapat mengatasi masalah yang bergelut, yang orang kata apa, bergelombangnya sangat besar yang berlaku di negara kita ini. Baiklah tuan, untuk soalan yang terakhir, saya nak bertanyakan berkaitan dengan cabaran daripada pihak tuan dengan pihak kerajaan bagi menangani isu pendatang asing tanpa izin ini. Silakan tuan. Okey, cabaran yang telah kami hadapi, yang pertama dari segi majikan sendirilah. Majikan ni bertindak menggajikan pekerja dengan harga, orang kata, gaji yang murah. Jadi pendatang asing ni dia orang tak tahu apa income atau gaji mereka dapat ni. Mereka ingat tinggi. Jadi ini menyebabkan mereka datang dan secara tak langsung dia memberikan kesan yang positif pada majikan lah. Mereka kerana dapat menggajikan pekerja yang murah, dia dapat mengurangkan kos lah. Jadi yang kedua, dari segi amalan rasuah yang berlaku, mereka memberi ganjaran istimewa kepada pendatang. Jadi pendatang rasa seronok dan teruslah datang ke negara Malaysia. Jadi ini sebuah sikitlah cabaran yang telah kami hadapi. Terima kasih maklumat daripada pihak tuan. Jadi itu saja sidang media pada hari ini. Kita kembali ke studio pentas. Sampai jumpa. Seluruh anak ber-TV, bangun kali